Okey sahabat-sahabat, inilah kejadiannya. Saya punya cekodok. Cekodok sayur kita buat. Alhamdulillah. Okey, jom kita sarap. Okey sahabat-sahabat, jomlah kita sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat-sahabat, pagi tadi kita dah buat sarapan yang enak-enak untuk anak beranak. Dan petang ni kita meluangkan masa untuk unboxing lah kita punya barang-barang yang kita dah beli hampir sebulan. Saya kumpul di dalam beg IKEA warna biru tu. Dan petang ni bolehlah kita unboxing lah bersama anak dara kecil ni. Okey sahabat-sahabat, jom kita lanjut. Sahabat, jom kita keluarkan apa yang kita ini semua nak tahu apa yang kita ni. Kita keluarkan semua di dalam ni. Banyaknya. Banyaklah. Okey sahabat-sahabat, yang pertama tak tahu apa yang saya beli, dah lupa dah semuanya. Kita buatkan dulu satu persatu. Satu. Kacamata. Ini saya beli spek mata sahabat-sahabat. Wow. Ini yang baru yang mana? Di kedai kita buat apa itu cermin baru. Ikannya kita dah beli. Hello guys. Okey sahabat-sahabat, yang keduanya. Tudung mama. Oh, ini saya beli tudung. Tudung. Oh, nanti dulu. Cantik lah, Mak. Ada coklat dah. Kita beli tudung sahabat-sahabat. Oh, cantik. Okey. Okey. Yang ketiganya. Satu apa tu? Okey sahabat-sahabat, sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah selalu menonton video saya, rajin like dan komen, terima kasih. Dan kepada sahabat-sahabat yang baru menemui channel saya, sudahlah sekiranya like, komen, share dan subscribe akan saya di sini. Lebih bersemangat nak buat video-video seterusnya. Terima kasih sahabat-sahabat dan selamat berkenalan. Okey, jom kita lanjut yang ketiga. Kita tengok apa yang di sini. Oh, Okey, yang ni saya beli sunscreen. Yang ni tak 3 bagai ni tak sampai RM10. Okey, dan seterusnya oh. Minyak ke? oh, ini minyak kastur. Bagi gula dan ambil dah. Minyak kastur. Okey, dan seterusnya Apa bungkus tak? ini macam tukang mulut bibir. Eh, Dan seterusnya apa ni? ni apa? Oh, ni tudung. Tudung lagi. Sudah kita pakai kat rumah. Dan seterusnya Oh, yang ni. beli pakai susah dah tak pula saya. Ya, pakai susah dah. Nanti boleh tak bunga. Banyak lah semua. Okey, yang seterusnya ini dah dibuka anak saya. Ini ya. Ini soldier. Dia dah tutup. Okey, seterusnya. Seterusnya
benih bunga. Nama bunga dia Morning Glory Flower. Tak tahu lah ini colour apa, warna biru atau pink. Nanti kita tanam lah ya. Okey, seterusnya ini spray. Spray. Ini spray untuk menghalau segala hama-hama, serangga-serangga di kebun saya di belakang rumah. Ni dia. Spray. Apa satu liter je. Okey, sahabat-sahabat, seterusnya. Ini kasut. Kasut. Sandal. Itu sandal. Wow. Apa tu? Wow. Cantiknya. Bolehlah kita pakai buat pergi kebun. Cantik kebun. Wow. Okey. Okey, seterusnya. Sahabat-sahabat, ini saya beli baju. Tak tahu dah berapa ini, dah lupa lah. Lupa kerja lah dia. Seterusnya ini saya beli untuk rambut, untuk keratin hair mask. Oh, nanti Dapat beli satu percuma satu. Next, ini kalau macam gini dia, macam bunyi bunda tu dah tahu lah dia si baja. Oh, ni bukan kain. Ini baja untuk pupuk cili, sahabat-sahabat. Oh, ini aku makan kucing salah. Wow. Ini apa ada? Ini baja untuk pupuk cili. Beli kat TikTok. Oh, baju. Ya. Seterusnya Ini baju raya. Oh, ini baju raya. ini baju sebenarnya saya beli ni untuk pakai kat sekolah sebab saya jadi AJK sekolah. So bila setiap kali ada aktiviti dekat sekolah, patutnya ada meeting ke kan, kita orang kena pakai baju macam gini lah, biasa duduk. Ini kopi. Baju mama ya? Ini meeting eh? Oh, Tahun depan tak payah beli baju raya sahabat-sahabat. Dah ada dah. untuk pakai satu. Dan seterusnya ini hanger. Ini hanger untuk tudung, untuk gantung tudung sahabat-sahabat. Ni. Nampaklah macam estetik sikit katanya. Okey, seterusnya ini tempat sarung tangan. Dan sebelah sama-sama kadang-kadang tubuh berkebun tu lupa nak pakai. Dia boleh tebus lah. Boleh cuci-cuci. Sampai tu boleh cuci. Tak ingat ni beli berapa. Berapa ringgit. Tapi dapatlah 3 pasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 pieces sarung tangan. Wow. Okey, seterusnya Ini. ini tempat kalau kita nak apa tu bakar-bakar ikan ke kat apa guna minyak, bolehlah kita guna benda ni. Apalagi nak bakar sotong ke, selain ikan sotong lah. Tak tahulah, kita try nanti apa yang kita nak masak. Nanti saya buat konten masak-masak Okey, seterusnya, kita dah tahu dah.
Ini apa namanya? Tasik. Bah. Ini saya beli sahabat-sahabat tak sampai RM10 pun. Lepas tu nak beli coklat ni. Tapi memang saya pilih lagi betul tak ada apa. Oh. Okey. Ini baju bandar ni. Ini baju. Ini saya beli dekat TikTok, live TikTok. Selai ni RM2. Bolehlah pakai nak buat tidur. Oh, seluar. Saya beli seluar untuk anak bujang. Anak bujang abang dia ni lah. Belilah untuk dia, abang dia. Ni pun selai ni RM2 sahabat-sahabat. Wow. 1, 2, 3, 4, 5 line. 5 line baru dah RM10. Ya. Okey sahabat-sahabat, inilah sebahagian yang saya dah unboxing tadi bersama anak dara sunti saya. Taklah semewah mana sahabat-sahabat. Janji kita sebagai seorang perempuan adalah yang kita nak beli untuk diri sendiri, betul tak? Yang penting kita puas hati. Murah pun murah lah. Janji hati kita bahagia tanpa menyusahkan orang lain. Ya tak? Alhamdulillah. Okeylah sahabat-sahabat. Terima kasih yang dah menonton video saya daripada mula hingga akhir. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video.